Lukisan menjadi bernilai dan berharga kerana kombinasi pelbagai faktor, baik yang bersifat objektif maupun subjektif. Berikut adalah alasan-alasan utamanya. 1. Kualiti artistik dan teknik lukisan yang dibuat dengan teknik tinggi, detail yang halus, komposisi yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang warna dan bentuk cenderung lebih dihargai. Kualiti ini menunjukkan keahlian dan ketekunan sang seniman. 2. Keunikan dan orisinalitas lukisan yang unik dan mempunyai gaya khas, terutamanya jika pendekatan baru dalam dunia seni. Akan lebih dihargai, karya yang tidak boleh direplikasi dengan mudah menambah nilai eksklusivitasnya. 3. Nama dan reputasi seniman-seniman terkenal atau yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia seni biasanya karyanya lebih mahal. Lukisan daripada tokoh seperti Van Gogh, Picasso, atau seniman kontemporer besar boleh mencapai harga jutaan dolar kerana nama mereka membawa nilai. 4. Sejarah dan cerita di balik lukisan karya seni yang mempunyai latar belakang sejarah. Cerita peribadi atau simbolisme mendalam cenderung lebih dihargai. Nilai emosi atau naratif ini menambah daya tarik bagi kolektor dan pecinta seni. 5. Kelangkaan semakin sedikit karya daripada seorang seniman kerana sudah meninggal atau berhenti berkarya, semakin tinggi nilainya. Prinsip kelangkaan ini membuat lukisan menjadi barang koleksi yang eksklusif. 6. Pasar dan permintaan seperti barang lain, lukisan dipengaruhi oleh hukum pasar. Jika banyak orang menginginkan karya daripada seniman tertentu, harganya boleh melonjak. Galeri, rumah lelang, dan media juga berperanan besar dalam membentuk persepsi nilai. 7. Faktor pelaburan. Banyak orang membeli lukisan bukan hanya kerana keindahannya, tetapi juga kerana dianggap sebagai aset pelaburan yang nilainya boleh naik. Lukisan terkenal boleh mengalami peningkatan harga drastis dari waktu ke waktu. 8. Nilai budaya dan simbolis. Lukisan yang merepresentasikan budaya, identitas nasional, atau gerakan sosial boleh sangat bernilai kerana dianggap mempunyai makna lebih daripada sekadar estetika. Jika anda tertarik, saya juga boleh bantu menjelaskan bagaimana cara lukisan boleh dinilai secara profesional atau bagaimana pasaran seni bekerja.